Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Ansara Malaysia. Dan pada hari ini kita bersama dengan tetamu yang terakhir untuk penggal kali inilah, Datuk Kuchai daripada Ansara KB. Sebelum itu saya kenalkan diri saya. Dah banyak kali kenalkan diri kot. Saya Afi daripada Ansara Pasir Salak. Okey, Datuk Kuchai boleh kenalkan diri, ceritakan sedikit latar belakang Datuk Kuchai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afi. Terlebih dahulu saya mohon maaf lah pasal sebelum ni panggil, tapi saya ada last minute change, so saya tak datang lah, start datang. Jadi Alhamdulillah hari ni saya dapat datang. And then nak cerita pasal latar belakang tu, nama sebenar saya Kushairi. Tapi kalau kata dalam MRS ni, kalau nama-nama Kushairi ke Ushairi ke, kan dia biasanya Kuchai lah. So, okay. So I known as Kuchai lah. And then of course Datuk Kuchai tu kawan-kawan lah. Okay, so saya daripada MRS Kota Baru. Dulu Kota Baru, sekarang Pangkalan Cepa. Tahun 1978. So saya ingat lagi dia punya tarikh pendaftaran 21 Januari tahun 78. So daripada Kota Baru, nak cerita lepas Kota Baru macam mana? Oleh Kota Baru. Macam mana? Nak cerita, boleh juga. Nak sambung terus pun boleh. Nanti saya akan adjust lah. Okay. Tu. Boleh. Saya takkan dulu lah Kota Baru. Dia macam Kota Baru 1974 hingga 1982. SPM 1982. SPM bukan MCE. Saya tak salah Tak salah. Saya apa nama? Kira muda. Dan tu yang generasi muda. Okay. Boleh Datuk kita ceritakan sedikit tak zaman Datuk Kuchai dekat MRSM dulu macam mana? Macam mana MRSM KB tu dulu? Okay. Ingat tak momen pertama masuk ke? Masuk Beginilah, ketika tu MRSM ada 5 je. Satu Malaysia ada 5 MRSM. Jadi yang masuk MRSM tu dia daripada seluruh negara. Baik Kota Baru, normally dia ambil daripada Kuala Lumpur ataupun Kedah bahagian utara. Ada sikit pada Johor lah. So tujuan dia untuk kita berasimilasi lah, untuk bercampur daripada different background lah, daripada different state. But masuk MRS ni macam satu mimpi yang mungkin luar biasa lah. Dia satu mimpi, tapi dia dapat tu macam aku dapat masuk MRS kot daripada satu Malaysia kan. Sebelum tu mimpi Datuk Kuchai ke mimpi ibu bapa? Saya mimpi sebab apa? Saya daripada sekolah rendah ni kat kampung Sarawak Bernam. So keadaannya agak susah apa kan. Dan kita kena kerja kampung lah, macam kerja kampung yang kerja banyak tapi upah sikit kan. Jadi cita-citanya mana saya nak keluar daripada kampung tu. Jadi masuk MRS ni macam yalah, kita dapat pun bukan baik sangat. Masa tu 3A, 1B, 1C. Jadi layak untuk apply. Jadi saya apply. Tapi dia masa nak masuk MRS masa tu dia kena ada interview, kena ada apa dia panggil, dapat interview dia soalan ni pun soalan bukan macam sekarang lah, ni semua on IQ test kan. So alhamdulillah terpilih dan masuk MRSM. Masa tu kalau kata dapat MRSM Kota Baru tu macam terpaksa pergi one way lah. Macam kita rasa aku ni pergi Kota Baru kot daripada sini. Kita tak pernah keluar kampung, so pergi Kota Baru macam pergi tak nak balik lah. Pergi tak akan balik lah. Bukan tak nak balik, pergi tak boleh balik. Orang lain homesick, macam tak nak balik. Pergi macam boleh ke aku balik ni kan. Because nak balik tu pun bukan senang lah. Kita kena naik bus. Takes 24 hours to reach there kan. So nak balik tu is not turning back lah. Not turning back. Ada tak kenangan-kenangan yang masih Datuk Kuchai ingat waktu di MRSM KB? Okay. This is something yang mungkin orang tak lalui lah. Because kita orang kat Kelantan ketika itu, dia macam kita kalau orang luar kan. Orang luar lah dia macam panggil orang luar kan. Mau luar ni kita kecek molek sikit. Kita aku ni datang macam negeri asing, walau negeri kat Malaysia je pun. But the challenges is that for the first 6 months tu, I kena belajar kat Kelantan. Kalau orang pergi tempat lain, kena belajar cakap English, cakap apa-apalah negeri yang tapi saya masuk tu, saya kena 6 bulan tu saya kena fasa Kelantan. Jadi untuk membuatkan diri kita diterima lah. Diterima masyarakat. Diterima masyarakat, diterima kawan-kawan dan boleh berkawan lah. Jadi sekarang ni
masih fasih lah Masih fasih cakap Kelantan. bercakap logat Kelantan. Lah kan, kalau cakap dia otomatik dia jumpa geng je boleh cakap Kelantan. Kalau tak biasa kadang cakap utara, cakap KL kan. Adakah waktu tu is it a challenge at that time? Maksudnya cabaran untuk assimilate dengan Yeah, it's cabaran because firstly kita memang tak pernah cakap Kelantan, pun tak pernah dengar pun cakap Kelantan macam mana kan. So tapi we have to do it. It's a challenge that we have to do it. Kalau kita sekarang ni kita challenge, kita nak buat benda tu, kita kena buat juga sebab untuk sukses ataupun untuk bercampur dengan orang sekeliling lah. Kalau tak kita terkeluar lah, kita macam jadi orang asing kan. Selain daripada tu, kenangan-kenangan lain yang di KB ada tak? Macam sebab KB ni kan MRSM antara yang lama juga. Ada pengalaman seram ke yang Datuk Kuchai lalui? Oh, Kalau ada lah. pengalaman seram tu dia, I ingat every MRSM ada kot. Cerita-cerita hantu yang dibawa daripada Yang senior Datuk Kuchai lalui sendiri. Ya kan. Yang saya ni jenis, bukan kata tak takut hantu, tapi tak kisah benda tu. Ingat pun hantu pun takut dengan kita lah kot. Itu zaman-zaman saya remaja lah. Because pada saya cabaran-cabaran yang benda saya tak nampak ni saya tak kisah. Saya tak ada berkesan pada saya lah. Dia kurang berkesan. Dari segi pergaulan pula macam mana Datuk Kuchai? Dari segi rakan sebaya at that time yang best Datuk Kuchai sendiri ataupun dengan cikgu-cikgu ke? Okay, rakan sebaya yang macam saya kata tadi, kita datang daripada different state kan. Daripada Johor, saya daripada Selangor. Lepas tu ada juga daripada Kelantan, lebih kurang dalam 40% macam tu lah daripada Kelantan. So kita masuk negeri orang, so kita kena, orang kata apa, masuk kandang kambing mengembek, kandang rimau mengaum kan. There's orang kata kata pepatah yang bagus lah, yang kita kena, orang kata patuh. Sebab apa? Sebab kita nak masuk negeri orang, kita kena hormat orang. Kita tak boleh nak masuk negeri orang, kita nak buat cara kita, tak boleh. Tapi bila kita dah masuk, dah campur dengan dia, dan actually dia semua good friend. Sampai sekarang kita masih berkawan. In fact baru ni kita ada reunion ke 60 tahun. Umur kami 60 tahun tahun ni. Tahun 2025 kan. Kami lahir tahun 1965. Jadi kita sambut lah 60 tahun tu, dan alhamdulillah out of 148 tu 116 baru meninggal dunia lah kan. But yang balance tu kita manage to collect dalam 80 orang, which is big crowd. Dan alhamdulillah kita bila kita look back kan, kita bersyukur kita pernah berkenalan kat MRSM kan. Kita pergi pun different background, yang engineer, doktor, specialist apa semua kan. But this is the year kita pencen. Tak pasal kita dah most of us 60 tahun lah kan. So yang PDR yang pencen, yang ketenteraan pencen, yang doktor pencen kan, yang masuk KSU ke apa semua tu pencen. So kita pensioner lah, kata pensioner. Umur pencen. Umur pencen. We enjoying our life. Okay. Kalau zaman dulu waktu ada tak cabaran yang Datuk Kuchai hadapi waktu nak mengambil SPM di MRSM KB? KB ya. Okay. Jika masih ingat lagi lah at that time. Ini kami dulu, oleh kerana mungkin lah kita take advantage, kita budak pandai lah, because mostly 750 daripada satu Malaysia kan, agak cerdik lah. Cuma kita punya satu benda yang kita tak boleh nak buang, kita study last minute. So dia cabaran dia bukan apa, kat Kelantan kalau hujung tahun dia musim tenggujuh. Oh yelah, betul. Tenggujuh. So bila kita simpan kat last, kita tengok hujan lah pula. So kita masa study dah berkurangan. So but anyway, we manage. Taklah kata semua macam orang sekarang dapat semua straight A kan, but we still dapat A's lah. Dulu tak ada A, kita panggil pangkat 1, pangkat 2 kan. So but most of us fly overseas lah. Pernah tak ada kejadian banjir waktu zaman Datuk Kuchai pernah. KB? Yes. Itu satu benda yang kita looking forward actually. Looking forward. Because kat tempat kami tak ada banjir. Lepas tu bila banjir tu ikan-ikan masuk longkang kan. So kita tangkap ikan apa semua, which is fun. Actually it's fun. Kita
Orang kata banjir tu okey lah, betul lah banjir tu macam kita boleh merosakkan data benda kan. Bila kita tengok benda tu on the positive side, actually it's fun lah. It's good. MSIKB pernah jadi tempat pusat penempatan ke? Ke dia Oh memang tak pernah. Oh tak pernah lah. Kelantan Dia rendah lah rendah. okay. Rendah. Tak pernah jadi. Lepas daripada SPM, Datuk Kuchai decide untuk pursue apa? Maksudnya dari segi jurusannya dan Datuk Kuchai buat apa sekarang? Okay. Saya punya orang kata apa, background engineering. Masa tu saya nak berterima kasih pada kaunselor kami ketika itu. Sekarang ada lagi, masih berkhidmat lagi. Bukan khidmat lah, maknanya dia buat konsultasi, which is Dr. Fatana. Cikgu Dr. Fatana. Masa tu dia kaunselor saya. Kaunselor kami lah at that time. Maksudnya dia doktor medical ke? Dia doktor PhD. Oh, doktor PhD. So ketika itu dia tanya, dia ada buat satu macam set of questionnaire lah. Apa yang kita minat, jenis kerja apa kita minat kan. So it turned out for my job scope sebagai mekanik. Mekanik sebab saya suka kat luar, saya suka pegang tool, saya suka tak sukalah duduk pejabat 5 jam sehari, 8 jam sehari, saya tak suka. So sebagai mekanik, lepas tu cikgu kata, Kuchai, kau ni duduk MRSM, yang kau nak jadi mekanik pasal apa? Dia kata. So, dia kata carilah engineering apa semua yang sesuai dengan tu kan. So I end up jadi civil engineer. I choose civil engineer. Which betul lah apa yang, because benda tu yang kita suka. Kita pergi overseas pun kita memang kita boleh manage to do the course easily. Then I dapat university quite top lah kat US, University of Kansas. Dia pernah menang basketball league champ kan. Dan itu yang ingat masa tahun-tahun saya kan. So nak masuk university tu dia punya TOEFL kena TOEFL lah, test of English as a foreign language. Something like that, TOEFL lah. Dia punya score pun kena tinggi lah, it's about 600 and above. Masa saya masuk tu memang lah, budak MSM orang kampung, bukan kita ada tuition apa semua kan. So kita dapat 500 macam tu points. But bila kita pergi sana, sekejap je dalam, itu kata tadi, kalau kita masuk negara orang, kita kena buat cara macam orang kan. Belajar English apa semua, cakap English broken pun kan tak apalah. But kita berani. Bila kita berani, kita ambil test sekali, senang rupanya test ni. Kan pasal kita dah dengar kan, kita dah praktik benda tu. So dia punya question actually about apa yang kita kena lalui lah kan. So I score 600 and above. So I dapat masuk college tu, college engineering. So benda tu lah, it's a challenge, but it's good challenge. Datuk Kuchai cakap tadi waktu test tu kenapa nak jadi mekanik, tapi you end up as a civil engineer. Boleh cerita tak macam mana memilih untuk study civil engineering? Okay. Ada option lain yang Datuk Kuchai pertimbangkan at that time tapi dapat civil engineering, ataupun adakah itu first option? Actually there's a first option, but I have another option. I nak jadi mechanical engineering. Itu lagi sesuai dengan mekanik kan. But the reason I choose civil engineering because memang I like outdoors. Memang I suka outdoors lah. Kalau kata suruh panjat gunung, saya panjat gunung. Redah laut, saya redah laut kan. But that's my first job. Bukan first job lah, masa saya balik tu reception. But my first engineering job is doing highways. And then daripada situ I start buat highway lah. Actually memang betul-betul lah kena kerja kat luar, tengah panas kan. But I enjoy it. Because I enjoy it, then I like my job. Itu nasihat yang paling sangat berguna tu. You have to like your job. Yes, you have to enjoy it. Because while you are enjoying something and then you do your job, this is good. Jadi lepas Datuk Kuchai balik tu, adakah Datuk Kuchai practice di mana? Is a local firm atau Datuk Kuchai stay dulu dekat US untuk practice dekat firms dekat US? Alright. That's a good question because masa tu memang kita dah habis final year and then kita graduate. So kita pun dengar lah kan kat Malaysia tahun 1988. It was bad recession 1997, 87, 88, 89. So I balik supposed to go back 88. But I decided to stay lah because I macam apa Afi kata dia, I kerja dengan firm kat sana lah. And then I sebenarnya dapat offer dengan Kansas Board of Transportation, which is macam
plus kat sini lah. Dia doing apa, roads kat US. But after a while I feel like kata, kalau I stay sini I can make money. I can make a lot of money because masa tu starting kerja pun 2,000 lebih USD as a dia panggil graduate engineer. But I choose to go back. I choose to come back because I feel kalau kata I buat duit kat sana and then I come back, I tak ada platform, I tak ada orang kata foundation. So that's why I balik, I start daripada ground, daripada bawah, then I naik atas, then I have a proper foundation. That's why I decided to come back. Lagi satu I miss home lah because kan mak dah tua apa semua kan. So lagi satu kita kena ada satu feeling yang kita kena berbakti balik pada masyarakat. Tu sebab tu I balik. Balik tu after how many years? Dekat 1 year je. After 1 1 year je. 1 year. 1 year. But 1 year tu macam-macam lah, macam-macam kita dah lalui. So it's good. Actually it's a good start-up because masa I balik tu recession, tak ada kerja. So I start doing all this orang kata odd job lah. Bawa lori, angkut barang kan. So one day ada satu advertisement dalam Newsread Time kata memerlukan graduate engineer. Dia panggil trainee engineer. Trainee engineer dia tak cakap pun kerja kat mana, buat apa, dia tak cakap. So I submit resume and then just so happen dalam resume tu I letaklah punya experience tu, walaupun I graduate engineer adalah experience dengan Department of Transportation. Lepas tu I ada experience designing interchange over the river. Memang I buat kat US tu. So I balik, he call me for the interview. I kata interview, okay. So cerita lah my experience kat US tu. So but being kita dah exposed to this working world, so kita cakap pun macam orang dewasa tau. Kita tak cakap macam graduate baru keluar universiti, kita cakap tak macam itu. Kita instead of interview tu tanya kita tanya balik interview tu. Kan? Kita tanya dia kata okay macam ni. Tak apalah, okay we have done for interview today. Saya ingat lagi orang pegawai tu dia Cik Yusof nama dia. Ini government department ke? Dia ada PNB. PNB. Dia ada construction company nama Pernas Construction at that time lah. Sekarang jadi Percon Corporation. Lepas tu I tak tahu company tu ada lagi ke tak. But then yelah, masa dia habis interview kita, okay tak apa macam ni Encik Yusof, kalau saya tak dapat kerja pun tak apa, tapi saya nak Encik Yusof telefon saya. Sebab apa? Sebab saya ni interview dah banyak ni. Lepas tu balik-balik diam ni, tak ada telefon kan. At least saya kata kat dia, Encik Yusof telefon saya, kata maaf tak dapat kerja, sekurang-kurangnya kita jadi kawan. Kerja tak dapat, tak apa, jadi kawan. But I tak sampai rumah lagi pun, dia dah telefon dah, kata Monday you start kerja. Kan? Something apa yang experience tu berguna pada saya punya interview tu lah. Dan saya dapat kerja tu. Dan Datuk Ucai stay dekat situ berapa lama? Kerja dengan company ni. Company tu. Okay, my first job kat Plus Highway. Masa tu Plus baru start nak dibina lah. Tahun 1988, 89 kot. So first stretch tu I buat di Sungai Petani for 2 years. Lepas tu the second stretch I buat kat Penang, another 2 years. Lepas tu I go to KL, come to KL, buat Kesas Highway, and then I end up dengan Elevated Highway lah. Elevated Highway tu tahun 96 macam tu lah. Then I left the company. Lepas Datuk Ucai left tu, Datuk Ucai buat apa? Maksudnya okay, dia gini, because I cerita tadi kan, I sebenarnya energetic. I tak suka duduk kerja buat tunggu orang buat. Yeah, very hands on lah. Hands on lah. I mean tu kata kan, hands on kan. So bila masa I mula-mula masuk jadi trainee engineer tu, dalam masa 3-4 tahun tu I dah jadi naik. My last post is project manager, which is I'm very young at that time, 27, 28 years old macam tu. Very young. I manage project, dia punya value around 120 million. But I make profit. I cakap kat bos, I boleh deliver you 7 million profit. I buat, dia kata, betul ke ni? Dia kata, betul. I buat. End up, I dapat another 2 or 3 million. Which is 9 million lah, the total profit. Dia kata, wah, dia kata. But I tak puas hati.
Tak puas hati sebab tak puas hati sebab I can do more. I can do more. Sebab apa? Dia bila kita kerja, kita dapat tahu kan mana yang kita boleh save money, mana yang kita boleh dia macam psikologi je kalau kata contoh Afi kan? Betul. Afi you boleh buat satu hari 8 trip contoh. Okay, aku cakap you buat 10 trip, I bagi you extra 1 hour without and then kalau you cepat dapat 10 trip, you boleh balik. Mestilah you boleh dapat 10 trip kan? Cost me Ada insentif lah. Incentive. Cost me very little, but the punya gain to the company, 2 trip tu maybe cost 20-30,000 for the company kan. I give you, aku kalau kira baru 20-30 ringgit je kot. Kan? But this is kita play dengan orang punya orang macam Afi nak gaji kan, lepas tu nak sara keluarga kan. So you get another extra $10, but I get another 2-3 ribu. So how I want to implement my idea ni is to have own company. Because kalau kata you work dengan orang, boss boleh tak buat macam ni? Boss boleh buat macam ni. Lepas tu kata mana boleh. I tak suka. Dia banyak level. Banyak level. I tak suka orang beritahu kata tak boleh. Boleh, tak boleh. I nak buat, I tengok benda ni profitable, I'll do. Tapi kalau dibagi kuasa I macam tu, which is very rarely lah, pasal company tak boleh bagi kuasa kat project manager so much. Nanti macam-macam jadi kan. But without that also I boleh manage to get extra profit for the company. So I like the company lah. I like the company that I do my own. Maksudnya bila Datuk Kuchai set up your own company, is it in the same industry as a competitor ataupun not a competitor? Because macam ni, satu Afi kena ingat, masa kita ada position, orang hormat kita. When I was a project manager ni, macam-macam datang kan. Sampai tak larat. Kalau balik raya tu, I kena balik awal. Sebab kalau balik lewat, nanti handphone duduk kat depan rumah. Kan? I tak suka. Because kita post project manager, orang suka nak berkawan dengan kita. Kan? Ada kepentingan lah. Ada kepentingan kan. So bila kita keluar, dulu kau junior aku kot. Kan, kenapa kau tak boleh tolong aku? But we have to live lah. That's this life. That's the real life. Bila tak ada position, then we have to start doing slowly lah. Kita kena start pada bawah balik. Kita kena sendiri jadi supervisor, sendiri jadi pekerja kan. Kena angkat simen, kita kena angkat simen. But bila kita perlu, dia senangnya Afi. Kalau kata kita ada kawan, katalah you ada project, I do small part dulu. But I make sure I deliver. You kata 3 hari, I buat 2 hari. You kata seminggu, I buat 5 hari. So of course Afi kata, okay, nanti kalau kata ada benda lagi, you akan tengok kat saya ya. Because satu, you confident that you can deliver the job, and then you dapat cepat lagi. Kan? Of course, okay, Kuchai, tolong buat ni. Kita pun datang buat. Kan? Tapi when you gain the trust tu, then you start grow bigger. Sampai macam tu jugalah kalau you nak jumpa JKR kan, you have to convince dia punya SO that you can do the job. Daripada situ, insyaAllah dia akan recommend. Pasal saya pernah satu kisah. Ini dalam construction industry lah. So masa saya because saya ada Bachelor of Science in Civil Engineering. So I'm entitled for class BX. Maksud tu ada BX lah, kelas BX. Maksud tu BX tu apa? Dia macam kelas kontraktor ni ada kelas F dululah. F, D, kelas E. Macam tu lah. Dia ada sampai the biggest is class A. Tapi sekarang ni ada CIDB, dia different. G1, G2, G3, G7. Yeah. Okay. So sekarang ni, at that time, BX. So I nak class A because I know I want to be a bigger job. So, I pergi ke PKK punya office tu. PKK? Pusat Khidmat Kontraktor. At that time. Sekarang CIDB lah. So, I duduk kat depan tu, I kata, nak jumpa pengarah. You ada appointment, saya tak ada appointment. Tapi saya nak jumpa pengarah. So dia punya staff tu pun kata, nak jumpa pengarah. Okay, tak apa, saya check lah. Dia kata, dia check. And then pengarah available. Saya datang, saya masuk. Macam orang kata apa, get crash lah. Because kita nak sangat. So saya datang kat dia, Datuk, saya nama tu Datuk Kamarudin nama dia. Sebut nama lah kan. So Datuk, saya nak kelas A. Dia kata, kenapa? Saya nak tender bigger job. Kelas A dia tak unlimited. You
Sekarang kan kelas BX. So saya bagi you special permission for class A. So alhamdulillah I dapat surat tu, I pergi. Then I start jumpa Kementerian Kewangan apa semua kan. Jumpa. Tapi Kementerian Kewangan kata you nak kena ada yang original kelas A punya. Maksudnya original. Maknanya you betul kelas A lah, bukan special. Bukan special punya permission ni. So okay. So I come back. I go back to PKK. Again, I go to PKK. Kata no, I need the special yang betul-betul punya kelas A punya certificate. Dia kata oh okay. Tak apa, you jumpa seorang pegawai ni. So I jumpa pegawai ni. Tanya sembang. Dia kata macam ni lah. Sekarang ni masa tu tak ada tahu lagi lah. Cik buat projek apa? Saya kata buat projek masa tu melebarkan jalan Rawang Bantam Juntai. I was a subcontractor. And then the job still ongoing lah. So dia kata okay, I buat sub. Dia kata tak apa, you pergi jumpa SO, suruh dia SO tulis recommendation. So I kata okay, tak apa. Saya pergi jumpa SO. Memang kita redar, kita suka. Kita ada tak ada kena telefon tak ada. Saya pergi jumpa, rendah je. Kata tuan, saya nak apply kelas A, tapi dia nak recommendation daripada SO. So boleh tak tuan tulis something about me, kan? Tapi saya memang kenal rapat dengan dia. Pasal saya selalu layan dia, saya selalu apa dia tanya saya jawab, apa dia suruh saya buat, kan. Jadi habis-habis tu apa dia kata, ini surat dia. Bila time dapat kan, ni surat dia. So saya kata, tuan, surat ni patut tuan kena seal, saya tak boleh baca. Tak apalah, you seal sendirilah. So you know what it means? He trust me, and then I know he wrote something good. And then I pick lah, kan betul lah aku kan. Saya balik ke pegawai. Ni surat dia. I tak tahu apa dia tulis kan. I tak tahu ni surat dia dah seal lah kan. So dia kata betul, true enough. Dia kata okay, tak apa, I will prepare the documentation for pengarah to approve. Dia kata apa? I cakap senang je. Kata nama dia Puan. Saya macam ni Puan, pengarah dia akan sign dia. Puan tulis apa kat situ 99% dah okey dah. Pengarah tu tanya je kan. Kita psikologi lah. Dia kata pandai lah kau. Balik dulu dia kata. So I balik and then betul-betul 1 week after that I dapat kelas A. Kelas A. But my class A is genuine lah because actually I'm doing the work. Walaupun atas nama orang lain apa semua kan. But the company finance apa kita buat sendiri lah. Dan I'm very confident kalau kata dapat kelas A, dapat projek besar dan kita we manage to do it. We can handle lah. What do you think is the most important quality if you want, contohnya macam nak set up your own company kan? What do you think is the most quality that one should have? Okay. Selain daripada, because I can see that you're very energetic, very macam if you want something, you I want it back. You will try to get it. Yeah, by hook by crook. Yeah, I see the grit there. So, do you think that that's the core trait ataupun ada trait lain yang okay? If lah somebody wants to. Satu, apa-apa berniaga dia kena ada finance. Dia kena ada finance. So kita being kita, I think all of us lah, most of us lah, when we start of it, born rich ataupun memang bapak dia kaya lah kan. So kita ni biasanya kita tak ada duit, tetapi kita ada idea. So we have to be creative. Sebagai contoh, I managed to secure a project at that time 18 million. Kita nak kena cari at least 10%, 1.8 million. Mana nak cari duit? Kan? But being creative, you jumpa bank lah. Okay, I get this contract from the government. Okay, so I need this 1.8 million nak bayar tu, bayar ni, bayar apa nama, subhanallah, contractor all risk, insurance lah, apalah, all this deposit kan. So I cakap kat bank, okay bank, senang, you payment tu direct to you, balance you bagi kat I, because kita genuine lah, kita tak ada niat nak menipu. So apa you punya portion you ambil, my portion I want to do my work. But to get the beginning tadi, yang kata 10% tu, around 10% kita boleh buat insurance apa bla bla bla, but still you need money kan. Nak buat stamping pun, kalau kata you dapat 5 million punya facility, quite a lot kan.
So I cakap kat dia, okay sekarang macam ni, I jumpa kat bank, kat office tu, be frank, I kata, yang cost ni you boleh delay. Contohnya macam lawyer, you cakap dengan lawyer, you dapat first payment, I pay the lawyer. Because payment go to you kan. So okay, stamping ni memang kena bayar lah. Mana boleh stamping bayar kemudian kan, dia tak boleh bayar kan. So what I did, I cadangkan kereta. For masa tu 80,000. Just semata-mata nak bayar stamp. Stamping masa tu dalam 70,000 lah. Dia finance around 5 million. So I dapat, lepas tu of course macam kita deliver lah. Kita telefon kawan-kawan, pasal kita dah in this business for quite some time. So kita ada kawan-kawan yang kita tahu dah kalau nak machine kat dia, nak material kat dia, kan. Kita ada this panggil networking. So kita telefon datang, kita start dulu, and then dalam sebulan je kita dapat lah first claim kita, kan. 10% whatever claim yang kita dapat, especially preliminary tu memang kita boleh claim lah kan. So dapatnya tu kita bayar dulu, lepas tu daripada situ kita move on lah. Sebelum habis projek kita dah tebus balik dah kereta kita. But the idea is the thing that you need to be creative. You need to be creative. Pasal when you have something sure, then you are very sure that it can happen. Cuma you ada this orang kata obstacle. You find a way. Tapi yang tak bolehnya, bila you benda ni you tak sure, you nak panggil, nak cari orang tolong you, nanti you sangkut, kawan pun sangkut. Itu scam nama dia. Dia kreatif nak solve problem, bukan kreatif accounting. Ya, kurang. Nanti later stage I cerita. Ada. Okay, tadi Datuk Kuchai cerita yang Datuk Kuchai ada background engineering, and now you're doing maksudnya boleh dikatakan Datuk Kuchai is a contractor lah kan. So I think that's a macam natural progression. Orang yang dalam background engineering ni they end up being a contractor themselves. Okay, dia sebenarnya dia bergantung pada masa lah. Masa, because at that time contractor ni memangnya biasanya make money lah at that time. At that time, because susah nak jadi kontraktor, especially yang bumi utara lah. Sebelum tu Datuk Kuchai kontraktor infra, maksudnya mostly your job is building ataupun infra works lah kan? Infra works. Highways, bridges, building sikit lah. But sama je tu, it's about structure. It's about structure. Kita belajar benda sama je kat universiti. Cuma kita keluar, kita implement differently lah, macam bridge, apa kita nak look more, macam piling, substructure apa semua kan. So sama juga macam building, cuma different lah, dia punya life load different, dia punya dead load different kan. But the same method. Cuma kalau kata kita dah biasa buat building, kita tahu tak building 4 tingkat, okay, berapa dia punya weight, berapa dia punya piling, itu memang normal lah kan. Dia expert kan. Kalau macam highway, you tanya highway, anytime I boleh jawab, I tak tengok buku pun. So ada dalam kepala. Ada dalam kepala semua kan. Macam tu lah. Tapi nak kata jadi kontraktor tak semestinya, because kita ada satu lagi field di mana bahagian konsultan. Ada juga kawan saya yang sampai sekarang jadi konsultan, expert lah dalam stroke failure kan, which is sekarang ni demand lah. Kita knowledge dalam stroke failure, benda tu tak semua orang ada go through that experience. So to be expert, you need to go through the experience. You need to go all this problem lah baru jadi expert. So one of it, you become consultant, designer, again. But I choose to be contractor lah, because I don't intend to work the whole life. So I certain limit, age limit, I dah berhenti lah. Because you want to pursue some flexibility lah. Your own time. Your own time. Family time. Kalau saya boleh tanya, Datuk Kuchai, are you a registered engineer, or tak pursue that route lah? Maksudnya, once dah buka jadi contractor ni, memang dah tak pursue consultancy punya route lah. Okay. To be IR, at that time lah, you need experience, working experience, design work experience 2 years. Okay. Because I started dengan contractor, so I ada lah design yang I go through apa semua, but not formal design. Macam kata orang design silap, kita kena redesign based on set situation kan. That one not the full design. But kalau kata I suruh design, I boleh design, tapi I don't go through that proses tu lah. So but masa nak balik nak work for government ke,
ada agency ke, we need to register dengan JKR. Dia ada macam board of engineer lah kan. So we register, make sure kita punya certificate qualified. Then I'm registered engineer in that sense lah. I'm qualified engineer, but I don't take that IR because at that time I pun dah tak apalah, you consultant lah jadi contractor itu. But apa yang dia cakap I faham, apa yang I cakap pun dia faham. Cuma I don't have the power to sign for a design lah. Datuk Kuchai juga, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, Datuk Kuchai juga ada buat bisnes untuk kedai Ansara. Am I correct? Yes. Atau saya salah orang? Betul. Boleh cerita macam mana tertubuhnya idea nak buat kedai Ansara tu? Okay, thanks for that question. Dia masa habis saya punya orang kata apa, jadi kontraktor tadi, because I want to bukan slow down masa tu pun, but I slow down a bit earlier because at that time when I masuk, I support Ansara and all that kan. But toward the end tu I ambil master in business administration, MBA. So at that time tak ada lagi e-wallet apa semua ni, tak ada, belum ada lah. But I have the idea nak buat e-wallet, nak buat dia panggil internet, apa-apa yang internet ada masa tu kita nak capitalize. That's why I punya idea, kita jual merchandise ni, Ansara punya merchandise ataupun on uniform apa semua, uniform MRSM, kita ada tempat, ada kedai. But how orang yang kat Johor, orang yang kat yang keluar-luar daripada KL lah nak beli benda tu. So that's why I kena buat satu platform lah. Platform boleh orang boleh jual online. Masa tu kita start from scratch. Actually I tak beli. Kan sekarang ni dah ada marketplace yang boleh beli, yang boleh sewa kan. Kalau you tengok kedai Ansara ni, kedai ni memang daripada scratch. Kita buat daripada mula kan. So alhamdulillah, dia orang kata taklah kata maju sangat because kita punya market tu kecil. Kita target market kita budak-budak MRSM je. And then ex-MRSM. So stay there lah. Stay there sampai sekarang. Kalau kata macam mana timbulnya idea tu sebab nak capitalize on internet punya capability saja lah. Dan ada satu lagi lepas pada tu saya buat e-wallet. Ansara Pay. Ansara Pay e-wallet. But dia kena deep pocket lah. Maknanya you kena modal banyak sebab you kena modal dululah sebelum orang nak trust punya sistem. Tapi oleh kerana masa tu Boost, Touch and Go, dia baru pun, kini dia orang baru-baru je pun. Kita pun baru-baru juga kan. So kita punya advantage pasal kita close loop. Tapi kita punya disadvantage, close loop tu tak boleh nak beli kat luar. Sedangkan budak MRSM nak beli Kentucky lah, nak beli apa semua kan. So I punya manage to survive for another maybe 5 years lah. Sampai masa tu bank pun dah tengok benda ni satu bisnes yang bagus. So macam kalau Afi ingat dulu BSN dia yang ada underage boleh buka account kan. Budak-budak sekolah. Betul kan. Masa pakai BSN lah. BSN kan. Sekarang Bank Rakyat dah buat. Sekarang Bank Islam dah buat. So masa dia tengok benda ni viable lah. Viable. Sebab tu bila of course lah being parents also, ini bank, so I pilih yang bank lah daripada e-wallet yang you tak tahu third party sama dia dapat duit ke tak ke kan. But so far kita tak adalah kes kata kita ambil duit orang tak bayar balik. Cuma dia kadang-kadang ada lewat sehari ataupun salah punch number masuk account lain. Because this is not fully automated masa tu. To be fully automated, you have to invest lah. Bila orang bisnes ni kan, macam-macam cara lah dia fikir kan. Betul. Betul. Tapi bank is the most the right choice lah. Because dia memang ada sistem dia memang well established kan. But now BSN, CIMB pula. BSN, Bank Rakyat dengan Bank Islam boleh dah buka, dapat ATM card. Untuk Ansara Pay? Bukan, untuk student. Untuk student. Sorry, ingatkan. Okey, kita dah hampir ke penghujung. Ada beberapa lagi soalan saya nak tanya Datuk Kuchai. Sebelum tu boleh tak cerita Datuk Kuchai dapat Datuk tu daripada projek apa? Ataupun sebab apa? Okay. Ada cerita yang menarik lah. Okay. Sebab kadang-kadang yang saya faham lah, ni based on my personal experience ni, macam bila in a consultant ni ada satu projek yang dia akan
recognized by the state. Nanti kat award dia Okay. based on my understanding lah. Sure, sure. Ada contribution yang Datuk Kuchai buat ke? Alright. Buat apa projek? At the end of the day, I kata tahu apa? Tuan aku, dia kerabat Sultan lah kan. Saya kata macam ni dah. Yang bayar lepas bayar ni tak payah bayar lah. Boleh tak bagi Datuk? Bold question. Memang I tanya benda-benda tu. Dia kata okay, no problem. So tak sampai seminggu I dapat surat. Dapat Datukship. That's the story lah. I tak beli. Tapi I kontra. But, kalau kata apa nama, orang kata apa, macam kata dia, I nak benda tu I memang buat sungguh. I buat sungguh. Yang rasa macam I tak payah bayar duit, I tak payah rasuah orang, I buat. Because I know I can deliver. And then pasal Datukship tu memang lah kata, I that time I kata I think perasan lah kan, I contribute a lot kan. Orang kata apa kan, I consider itu hemat pada negara lah kan. So entitled. But bukan nak brag lah. Asara di beginning Asara masa dengan Asara ni daripada early age lah kan. Early 93 Asara. Saya pun tak ingat. But pasal 93 tu I baru lebih kurang dalam 10 tahun kot tinggal dalam dunia pekerjaan. But I know my friend macam Datuk Ning Ashuddin, Datuk Sazmiyah, apa nama, even Mukris itself kan, set this Asara, tak ada duit. Mana kita nak cari duit kan? Duit kawan-kawan je kan. So I think ada 1 year tu I bayar for 1 year punya expenses around maybe 70,000-80,000 itu untuk apa maintain Asara kan. But we keep doing lah every year sampai satu ketika alhamdulillah sekarang ni Asara boleh bergerak sendiri. But at the end, at the beginning tu memang kita kena contribute pakai duit kita. Kenapa? Kita bukan kata apa, kita rasa macam we need a platform untuk bersuara. Sebab tu sekarang ni saya harap platform ni, kalau kata contoh cerita pasal bully, I harap dia orang ni experience kan. You have, bukan kata you nak highlight kan you punya cerita dulu, tak. Dengan pengalaman tu tadi, apa yang you boleh buat untuk mengelakkan bully tu? Without sacrificing apa values. Senior pun ada value dia, junior pun ada value dia. But junior have to respect senior. Kalau tak, you jadi kurang ajar kan. And then junior and senior pula, you tak boleh bully junior. But there is a certain thing that you need to do. Jangan you kata, tak lantak lah junior, nanti kalau kau tegur, dia kata aku bully pula. Tak boleh. There are certain things to do, to a certain way to do things lah. So, benda tu siapa yang authority nak buat benda tu? Asara lah. Kan? You go to school, I think Presiden ada dia punya perancangan sendiri lah. But I want them to be seen. Because kita punya Pantara Perempuan dulu, kita nak platform ni. But we believe dia akan grow bigger. Memang grow bigger pun. Masa mula-mula tu kita ada 2,000, sekarang dah 10,000 kan. So kita punya vision at that time. Because kita tahu, sebab tu masa satu ketika tu kita pernah dipanggil untuk bagi idea dalam rancangan ekonomi DEB, Dasar Ekonomi Baru. Kita dipanggil untuk menyumbang idea. Itu tadi cerita pasal sorry panjang pula. Tadi cerita pasal apa tadi, apa khidmat yang saya pernah saya rasa itu saya rasa perasaan masa tu at that time, ini mungkinlah entitled saya nak dapat Datuk kan. But to me dia bagi saya alhamdulillah lah kan. Alhamdulillah. But kalau nak tanya itulah jawapan saya. Saya rasa key takeaway kat sini adalah don't be afraid to ask. Don't be afraid. Yeah, betul. Because you don't know, you might get it. You might not. Betul. Aduh. Alright. Ada tak pengajaran hidup secara ringkasnya yang paling bernilai yang Datuk Kuchai pelajari di MRSM? Ataupun nilai-nilai yang masih Datuk Kuchai amalkan sehingga sekarang ke? Okay. Itu pun lagi satu benda yang saya nak pass to next generation lah. It's about friendship. Masa kita kat MRSM tu memang macam saya kata, aku ni duduk kat tempat asing kot. Buat tu tak boleh, basuh tangan lebih sikit terpercik orang marah kan. Kata apa benda sekolah ni kan. Semua tak boleh ni, tak boleh kan. But actually is
way of secara tak langsung mendisiplinkan kita. At the same time kita nak berkawan dengan orang. So kalau kita kat rumah, kita kawan dengan adik-adik je. Kita dah tahu perangai dia daripada kecil macam tu kan. Bila kita masuk MRSM, kita tak tahu daripada different kawan. How kita nak menyesuaikan diri dengan kawan-kawan baru ni. Because we have to live with it. Kalau dulu kita boleh kalau sekarang kita boleh telefon mak bapak, aku tak boleh lah, dia tak boleh lah kan. Dulu kita nak telefon mak bapak pun tak boleh kan. So we have to live it. We have to live with it. So we have to go through it. So proses tu yang keterpaksaan saya duduk dengan kawan-kawan yang saya tak kenal ni yang nakal. Nakal sungguh dia orang ni, ya Allah. Saya ni kau nakal dia lain macam. Itulah Allah nak sebut susah. Tapi at the end sekarang ni dia jadi orang baik-baik lah. Orang baik-baik because kita tahu lah bila kita certain age kita dah berubah apa semua kan. But the idea is that friendship tadi. Masa kita dulu yalah dulu apa sikit tak boleh, kau lebih sikit pasal yang kaya, mak bapak bagi biskut, esok dia pergi surau kita curi makan kan. Benda-benda macam tu. Sebenarnya benda tu memang exist. Because kita budak, lagi satu kita lapar. Lepas tu kita tengok orang senang, kita ambil biskut dia sekeping tak ada apa kot. Kan? Pada kita lah. Pada dia yang kau curi pun aku kan. But how kita nak adapt benda tu. So sekarang ni kita percaya benda tu berlaku juga. Cuma kita tak classify benda tu sebagai bully. Kan? Jadi benda ni bila kita sekarang ni anak saya pun masuk MRSM sangat, 3 anak masuk MRSM kan. That's why saya join Muafakat pula. But bila dia cerita tu, I cerita balik lah. Cerita balik I punya version. Dia tengok, oh okay, tak apa. Maknanya dia boleh terima. You tak boleh, I kata yang my simple key tu, you duduk bukan dengan adik-beradik. Kalau duduk dengan beradik, you boleh you boleh complain tu ni, tapi you duduk dengan kawan-kawan. Kadang-kadang kawan-kawan tak suka kita pun. Kita kena sedar. Jangan kata kita tak suka kawan dia. Self-awareness kan. Apa yang tak suka. Kadang-kadang bangun lambat. Kau ni asyik nak kena kejut. Asyik tak kejut kan. Kan kita kat rumah pun biasa mak kejut. Kan masuk asrama pun macam tu juga mak kejut. Nak tunggu mak kejut dia tak bangun. Sampai kan. Benda-benda macam tu kadang-kadang yelah malas nak sidai tuala, tingkap tak buka, langsir kan. Benda-benda macam tu biasa mak dia tolong buat. Masuk MRSM kita kena belajar sendiri lah. Apa pun benda tu, experience tu, macam kita kawan-kawan different background tadi kan, anak menteri ada, anak buruh ada, anak pegawai polis ada kan. So bila kita besar dan kita jadi kawan balik. Masa umur saya saya punya career tu kan, boleh telefon kawan-kawan, kau kerja mana, department mana, kerja JKR, kerja majlis, kerja kan. So bila kawan dengan kawan, dia ada satu benda yang kalau kita jumpa kawan baru, kau nak berkenalan dulu. Lama nak build that friendship. That friendship kan. So nak build friendship macam nak break the ice kan. Quite takes some time lah. So kita tak nak, kita nak telefon. Oh okay. Oh kau kucai. Oh tak apa. Kau jalan dulu. Kita jalan dulu. Lepas tu surat datang kemudian. Whatever lah, award ke apa kan. So itu sepatutnya. Kita kena friendship ni tadi. Kita guna sebaik lah. Janganlah kata buat benda tak baik pula. Kan. Tapi benda tu satu benda yang berharga pada saya. Yang dalam career saya jumpa banyak benda tu. Saya pun setuju. Sebab saya rasa budak-budak zaman sekarang ni, if kalau yang tengah tengok podcast ni, sebab kita zaman sekarang kan semua benda dekat telefon. So diorang kurang social skills. Kadang-kadang nak bercakap dengan kawan tu pun di WhatsApp je. Pada sebelah je. Betul. I think it's a skill that needs to be honed. I think you need to build your social skills lah juga. Selain daripada skill-skill lain yang dekat MRSM tu. Jadi untuk kita ada 2 soalan lagi sebelum kita tutup. Melihat ke belakang, ada tak perkara yang Datuk Kuchai nak do differently ataupun if you can turn back time, ada benda yang Datuk Kuchai nak ubah waktu Datuk Kuchai dekat MRSM dulu? Kalau ada lah. Okay. Saya rasa lah, kalau saya balik MRSM balik kan, saya nak jadi budak baik lah. Ini pengakuan ni. Maksudnya sebelum ni budak jahat lah. Dia tak jahat, nakal. Saya ambil kesempatan ni lah nak ucap terima kasih pada kakak-kakak Dewan Makan. Dulu kita makan Dewan Selera, kita ada staff sendiri, Mara ada staff sendiri, masakan untuk kita kan.
So being a kampung boy, kita masa tu kita nak membesar pun, kita makan kena banyak. So masa tu kita ada makan 3 kali sehari kot dah. 3 kali sehari macam tu lah. Makan tengah hari, makan pagi, malam, kan. So setiap kali makan tu saya nak minta lebih. Pasal kita aktif kan, kita main bola. Selalu lapar lah Selalu nak lapar. makan kan. So saya selalu bergaduh dengan seorang kakak dia orang makan ni. Bergaduh sungguh, bergaduh macam bergaduh lah. Bergaduh. Sebab dia, saya faham. Kalau masa sekarang ni saya faham lah kan. Sebab kakak tu kalau kata dia bagi saya lebih, nanti orang lain minta lebih kan tak cukup lah makanan. Jadi kalau saya masa tu dah berakal, saya takkan bergaduh dengan kakak tu. Saya takkan bergaduh. Itu satu benda yang saya rasa, nakalnya saya kan. Pasal kita sedar bila kita sekarang kita tengok orang susah, dia tak makan, dia akan jadi ganas. Pasal dia tak makan. Kalau kita tak cukup tidur, okey lagi. Kalau tak makan ni, Allah, dia jadi macam tak tahulah kan. Buat apa saja masa dia tak makan. Jadi masa tu kalau saya berakal, saya kata tak apalah, saya makan ni, yang lebih saya bagi kat kawan. Nanti kalau ada lebih, mungkin saya datang balik lah. Mungkin datang balik, makan balik kan. But tak boleh, selfish. Tak boleh selfish. Kita kena ingat orang lain. Betul lah. Masa tu mungkin kakak tu nak ajar kita macam tu, tapi kita tak dapat. Kita dapat budak-budak kita. Budak. Tahu kita marah. Kita menyesal sebab apa? Sebab kita lawan orang tua. Kakak tu masa berumur lah kan. Tapi alhamdulillah saya masa balik madrasah, masa umur sudah berumur ni kan. Jumpa dia balik dan saya minta maaf betul-betul. Saya minta maaf, saya cium tangan dia. Saya menyesal. Sebab bergaduh kerana makanan. Dan bergaduh cakap kuat lah. Cakap kuat. Which is saya kata, kalau saya bila tengok anak-anak sekarang cakap kasar, saya terasa. Saya terasa. Macam itulah saya rasa kakak tu terasa dengan saya. Tapi saya minta maaf, kakak tu dah meninggal. Kakak tu dah meninggal. Dan dia lah antara staff-staff yang saya ingat daripada MRSF. Walaupun tugas dia cuma jeruk makanan dia. Kakak tu. Ingat kalau batch saya kenal lah kakak tu siapa kan. Tapi saya harap kakak bahagialah kat sana. Dan saya doakan lah, setiap hari saya doakan siapa-siapa yang bantu saya, bagi saya makan kan. Dan dengan perasaan itu juga saya tak kedegut nak membantu. Apa yang saya ada, insyaAllah saya bantu. Because it's a way to give back. Marah bagi you opportunity once, you success. Kalau you tak bagi balik, memang you tak guna lah. Tak guna lah, that's the right word. You tak guna, you cakap pangkat besar apa semua. Bila you tengok kan, kadang-kadang kita punya student, macam saya di rumah pangkat kan, student nak pergi buat persembahan kat Italy for example kan, kat Australia, bantulah sikit-sikit. Because mana tahu esok satu hari dia dengan experience dia pergi Australia tu, dia boleh bantu orang lain juga. Dia bantu orang lain. Dia pengajaran untuk dia, pasal dia dah expose kan to international kan. Macam kita dulu tak ada chance. Kita tengok pasal Turki pun, kita tengok kat cantiknya Turki, ada buku kan dekat kat pustakaan kan. Buku gambar, Turki cantiknya, ada kapal layar, ada laut kan. Kita dengan itu pun boleh menyuntik semangat kita. Wah, I want to go out this country. Dengan tengok gambar je. So ini dapat pergi, kita pergilah. Lepas tu dia dapat membaiki diri dia. Sumbanglah sikit. Dia, kalau kata kita ada 10 orang sumbang sikit-sikit pun dapat pergi. Jadi benda-benda macam tu, kita opportunity macam tu kita jangan tolak. Because salah satu you nak give back lah. Give back to society. Mana tahu dia jadi Perdana Menteri ke satu hari kan. Kan? InsyaAllah lah dia mendapat balik kepada dia boleh carry forward lah. Carry forward. Macam kita ingat dulu, ada satu senior belanja saya. Senior ni dah pergi overseas. Dia balik, saya jumpa dia kat Kota Baru. Senior ni memang otai lah. Bukan otai lah, garang cara dia dulu kan. So saya jumpa dia, kata, abang, nama dia Abang Zul. Zul je lah, lain dia tak ada Zul, Abang Zul. Abang Zul, apa khabar? Oi,
Dia kenal saya kenal dia tak kenal saya. Tapi dia tengok budak MRSM kan. Main belanja makan. So dia belanja makan ayam drumstick, gulai. Kata sedapnya, saya teringat sampai sekarang. Kan? Benda yang sikit tu, yang yalah you balik overseas kalau you belanja anak-anak RM5 satu ketul pun nothing what. Tapi kita punya appreciation tu sampai sekarang. Saya pernah jumpa dia kat JPJ Wangsa Maju kat situ. Saya pernah jumpa abang yang kata Abang Zul ni lah. Saya jumpa dia, Abang Zul, ingat lagi? Engkau ingat. Dia Kucat. Dia ingat nama Kucat. Saya kata, boleh ingat nama Kucat. Right. There's benda yang kecil tu, yang saya ingat 10 tahun tu, saya ingat sampai sekarang. Siap dengan rasa dia pun ingat. Lembut dia apa semua kan. Kita tak nak makan drumstick. Benda macam tu. To him maybe lah cost RM2-3 masa tu kan. Tapi bagi kita besar. Nilai dia besar. Itulah jangan pandang rendah lah. Benda-benda yang kecil, simple. Kita tak tahu macam mana orang tu perceive it kan. Betul. Macam tu juga kita tengok anak-anak kita, budak-budak student kan. Kita bantu. Sikit-sikit pun kita bantu. InsyaAllah. Faham. Baik, soalan yang terakhir saya, ada tak nasihat yang Datuk Kuchai nak berikan kepada pelajar MRSM ke ataupun ibu bapa sebelum kita tutup sesi pada hari ini? Okay. Pertama kali pada anak-anak lah. Anak-anak. Sebenarnya MRSM ni ditubuhkan kita punya vision daripada menteri kita yang terdahulu lah, Tun Razak. Dan dia punya vision ialah untuk membantu anak-anak bangsa untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Pasal ketika itu kita ada juga sekolah asrama penuh apa semua kan, tapi dia punya tempat limited. So bila dia buat MRSM ni, ramai anak-anak bangsa boleh bersekolah kan. Jadi saya nak anak-anak masuk MRSM bersyukur bahawa benda ni tak ada dulu. Benda ni tak ada, peluang ni tak ada. So kita buat, orang dulu buat peluang ni untuk kamu masuk MRSM, buat betul-betul. You kena tanamkan dalam you punya minda bahawa satu hari saya masuk sistem ni, saya akan keluar, saya akan bantu orang lain. Because kita tengok sekarang ni cabaran ni pun agak mencabar kan. Lagilah sekarang. Lagilah nanti 10 tahun. Lagi 20 tahun. Dulu masa saya, ini flashback kejap, masa saya buat study master business administration, saya buat IR 4.0. Masa tu IR 4.0 korang pernah dengar kan at that time. Tapi I dah tahu dah benda-benda ni akan datang. So bila cakap, I buat research macam ni. Research and I dapat I punya master. Bila saya baca balik sekarang, lapuk je. Walau baru 10 tahun tak sampai. I cerita pasal apa? Pasal kalau you ada 600 staff, macam mana you nak monitor 600 staff? Susah kan? So you kena buat sistem tau. Sistem. Tengok-tengok sekarang kak you type Google je dah ada dah benda tu. Dah ada apps tu kan. But there's an idea yang kita dulu kalau kita ada duit memang kita buat lah kan. Tapi kita tahu benda tu ada dan akan ada. So sekarang ni, zaman sekarang 10 tahun lagi, maknanya kalau dulu 10 tahun saya rasa dah macam 2-3 tahun punya compress. 10 tahun lagi mungkin dah 10 tahun dah rasa macam semalam je. Tapi 10 tahun tu pun lagi cepat. Lagi tahun cepat. Dah sampai dah. Betul. So cabaran masa tu lagi mencabar. Sebab sekarang kan, sekarang kesamarataan kan. So kita tak ada lagi orang kata being benefit as Bumi Putra apa semua kan. But you have to live with it. This is your country. Kita depends on you because sekarang ni you student, 10 tahun lagi you become somebody. You have to look back untuk anak-anak cucu kita. So that is your responsibility. So you have to tanam dalam kepala tu 10 tahun I want to be somebody and then I want to do something for the country, for the community kan. So untuk mak bapak pula kita kena trust the system. Okay, I know kita dah masuk some of us dah jadi doktor, jadi PhD apa semua kan. But the system is already there. For example, MRSM kita dah marah dah susun dah sistem tu. Dia punya syllabus apa semua kan. Okay, kalau kita orang luar, kita bukan apa kata cikgu pun, kita know cikgu punya limitation lah kan. But kalau kita pandai pun, kita tak boleh campur tangan. Kalau ada pun kita boleh suggest. Tapi kita tak boleh marah kata, ni sistem ni tak betul.
Tak boleh. Kita tugas kita ialah membantu. So apa kita pun come from the same system. Dulu kalau kata your parent kacau your system, you just imagine. Katalah your parent masa tu doktor. Lepas tu macam my parents petani tak apalah kan. But kalau kata doktor main kacau MRSM kata salah ni sistem ni apa semua. Kan? Tak kena lah apakah kita we go through the system. Siapa dekat anak-anak kita sekarang, let them go through the system. Bila dah habis dah sistem nanti dia akan expose to the real world kan. Masa tu you control ni lah. Masa kat sekolah, you trust the school. Because kalau you campur tangan dengan apa yang sekolah buat, complicate things. Lepas tu cikgu pun tak suka. Sebab tu cikgu start ada barrier. Kan? Because education ni actually is bukan cikgu punya tugas saja. Mak bapak pun ada tugas dia. Tapi you do on your scope lah. Dia tak boleh kata you hantar sekolah tak apa. Semua lepas tangan kan. Lepas tangan. Lepas tu bila salah you nak kena betulkan tu. No. Your part. Because kasih sayang, attention itu semua you kena bagi. Sebab bila you just imagine you kacau cikgu apa dipanggil wall. You nak pergi jumpa anak pun tak boleh. Sedangkan anak tu dia nak belajar tapi at the same time dia nak kasih sayang, dia nak perhatian. Sebagai contoh kan kalau macam bola sepak yang terkenal kan. Kalau kata ada game dia panggil girlfriend dia ke, mak dia ke kan. To watch. Tengok sama-sama. Sebab dia tahu dah manusia macam tu. Kalau kata mak dia, parents dia orang yang dia sayang, tengok apa yang dia buat. Lagi semangat. Itu. Jadi kita mak bapak kena pandai memainkan peranan kita. Ini sebab anak saya masuk MRSM, nak kata saya tak campur tangan pasal hal sistem sekolah. Tapi saya bantu. Contoh macam tadi saya kata, okey anak dapat peluang nak membuat persembahan kat negara lah. Kat Prague baru ni kan. So kita contribute lah 100 pun tak apa, 50. Tapi jangan cakap. Maksudnya jangan komplain lah. Nak bantu, tak nak bantu tak apa. Tapi elok bantu lah. Sikit pun tak apa. Kita crowdfunding. Itulah saya harap mak bapak lebih mak bapak. Because satu saya nak cerita, nak jadi cikgu you ada kursus jadi cikgu. Tapi nak jadi mak bapak you tak ada kursus jadi mak bapak. Ada tak? Tak ada kan? Nak kahwin je ada kursus. Kursus kahwin je. Itu pun dah gatal nak kahwin kan. Tak dengar pun apa ustaz tu cakap. Tahu mandi wajib je, lain tak tahu. Okay, saya rasa itu saja untuk sesi pada ini, untuk penggal inilah, dan saya rasa it's a fitting closure to our podcast session for this term. Jadi saya nak ucapkan terima kasih lah kepada Datuk Kuchai. Dan jika ada rezeki lagi, probably penggal depan kita cuba lagi kot. Siapa-siapa yang jadi exco. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa lagi jika ada inisiatif ni di masa akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.